Sebenarnya Amerika hendak lihat ada peperangan. Tun, peperangan ni sudah berlanjutan sebegitu lama, Tun. Tun lihat macam mana ke depan ni, Tun? Tahun 2026, adakah kemungkinan akan berjaya satu ceasefire ataupun satu penyelesaian menerusi international body UN ke apa? Macam mana Tun lihat? Ada kemungkinan, Tun? Ada banyak kemungkinan. Sebenarnya Amerika hendak lihat ada peperangan kerana industri senjata yang terbesar ialah Amerika. Dan kalau ada perang, barulah laris penjualan senjata. Jadi mereka pergi ke Taiwan umpamanya untuk memprovokakan negara China. Dan sekarang ni Taiwan terpaksalah membeli senjata-senjata daripada Amerika. Bagi Amerika, perang menguntungkan. Dan mereka sentiasa akan bercuba supaya kalau tidak ada perang pun ada ketegangan hubungan. Dengan ketegangan itu maka masing-masing akan meningkatkan keupayaan militeri mereka. Jadi Amerika 2026 ini akan teruskan usaha ni. Di mana saja dia boleh provoke tension dan perang, dia akan usaha. Sekarang ni dia cuba dengan Venezuela. Nak perang dengan Venezuela. Dan ini bermakna bahawa Venezuela mungkin terpaksa mencari senjata, membeli senjata, ada peperangan dan peperangan menguntungkan Amerika.